Forest City yang juga projek mega pembangunan Pulau Batan di perairan Johor diumumkan sebagai zon khas keuangan. Dia nanti duduk di sini. Bila dia duduk di sini, dia jadi sebahagian daripada negara kita. This right here is Andaman. It's a $14 billion new island. Ada satu pulau baru sedang dibina di Malaysia dan bernilai hampir 60 bilion ringgit. Ia timbul dari laut, dipenuhi kondominium mewah dan digambarkan sebagai masa depan baru Pulau Pinang. Cantik, eksklusif, nampak macam projek impian. Tapi soalan sebenarnya sekarang, adakah ini benar-benar akan berjaya atau kita sedang mengulangi kesilapan paling mahal dalam sejarah pembangunan negara? Sebab apa kita pernah lalui benda yang sama, iaitu sebuah projek bernilai lebih 400 bilion ringgit yang mula-mulanya dirancang untuk ratusan ribu penduduk, dijual sebagai bandar masa depan. Tetapi akhirnya sunyi, kosong dan dunia luar kenal tempat tu sebagai bandar hantu. And most of the units that you see behind me are actually still empty. Jadi persoalannya sekarang, adakah projek mega Penang ni pula berbeza? Dalam video ini aku akan bongkarkan 5 sebab projek mega Penang tak akan jadi seperti Forest City. Nombor 5, skala projek. Besar tak bermaknanya selamat. Pengajaran pertama, saiz projek mesti realistik dengan permintaan sebenar. Forest City dulu dibangunkan dengan sasaran 700,000 penduduk akan menetap kat situ dan ia merangkumi 4 pulau buatan seluas hampir 3,000 hektar. Kos keseluruhan projek tersebut je dah 100 bilion US dollar, antara projek hartanah terbesar di dunia. Namun realitinya jauh berbeza. Pada tahun 2023, laporan menunjukkan kurang daripada 1% daripada 28,000 unit siap didiami. Sebaliknya, Andaman Island di Pulau Pinang hanya merangkumi 760 ekar dengan sasaran 16,000 penduduk dan sekitar 5,000 unit kediaman. Masalah utama Forest City ialah lebihan bekalan yang terlalu besar. Projek itu dibangunkan pada skala yang jauh melebihi keperluan sebenar pasaran. Andaman Island pula lebih kecil, lebih terkawal dan lebih selari dengan saiz serta permintaan pasaran Pulau Pinang. Dalam pembangunan hartanah, skala bukan soal siapa paling besar, tetapi sejauh mana ia tepat dengan demand kawasan tersebut. Nombor 4, lokasi dan permintaan sebenar. Bina di tempat orang yang betul-betul nak. Pengajaran kedua sangat jelas. Lokasi menentukan hidup atau matinya sesebuah projek mega. Forest City dibina di selatan Johor, berhampiran Singapura dan dipromosikan sebagai metropolis masa depan, katanya lah. Namun realitinya, ia terpisah daripada pusat bandar, peluang pekerjaan dan aktiviti ekonomi harian. Walaupun disasarkan 700,000 penduduk, Forest City sangat susah diakses tanpa kereta sebab tak ada sambungan rel. Untuk ke sana, perjalanan sekitar 37 km daripada bandar Johor Bahru. Selalunya hanya praktikal menggunakan kereta sendiri atau e-hailing. Lagi kritikal, Forest City ni bergantung hampir sepenuhnya kepada pembeli asing, khususnya dari China. So, bila aliran pelabur tu terhenti sebab sekatan modal, pandemik dan krisis hartanah China, keseluruhan projek tu turut terhenti. Okey, sekarang kita cakap pasal Andaman Island pula. Pulau ni dibina dalam konteks yang sangat berbeza. Ia terletak di persisir Pulau Pinang iaitu bersebelahan Georgetown, di mana bandar ni pernah dinobatkan tempat ke-8 dalam 40 tempat tumpuan percutian di dunia menurut The Age. Status ni telah lama mewujudkan permintaan tinggi untuk hartanah, pelancongan dan aktiviti komersial. So memang terbukti, memang ramai orang akan ada kat kawasan tu. Bukan tu je, Pulau Pinang pun berdepan kekangan ruang, kawasan berbukit dan tanah terhad. Sebab itu penambakan laut digunakan sebab dah tak ada cara lain dah. Bukan untuk mencipta bandar kosong tetapi untuk melanjutkan kawasan bandar yang dah ada demand yang besar. Ringkasnya, Forest City dibina dengan harapan orang akan datang. Andaman pula dibina kerana orang memang dah ada dan ruang semakin habis. Senang kata, Forest City was built on hope. Andaman is built on demand. Nombor 3, model pembiayaan. Siapa tanggung risiko? Forest City ni dibiayai oleh gergasi hartanah China iaitu Country Garden. Dan apabila China dilanda krisis hartanah, kerajaan Beijing mengetatkan pinjaman dan menghadkan aliran modal ke luar negara. Rakyat China pula dihadkan kepada maksimum 50,000 US dollar setahun untuk pelaburan luar negara.
Akibatnya, jualan merudum, projek terbengkalai dan country garden menanggung hutang berbilion dolar. Dan pada tahun 2018, Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan secara terbuka, kami tidak akan beri visa kepada warga asing untuk tinggal di Forest City. Kenyataan itu memberi kesan besar kepada keyakinan pasaran ketika itu. Okey, Andaman Island pula diterajui oleh Eastern and Oriental Berhad, iaitu pemaju tempatan dengan rekod panjang di Pulau Pinang dan lebih 20 tahun pengalaman. Pembiayaannya lebih domestik, risiko geopolitik lebih rendah dan tidak bergantung kepada pembeli asing secara ekstrim. Dan ini memang jauh beza dengan strategi jualan Forest City yang lebih menumpukan orang luar. Dan disebabkan itu, projek ni lagi stabil dari sudut kewangan. Nombor 2, strategi produk. Luxury perlu ada market. Pembangunan mewah mesti disokong oleh kuasa beli sebenar. Menurut Kementerian Kewangan, harga bagi semua rumah di Malaysia adalah RM412,449. Dan di Andaman, harga unit dilaporkan bermula sekitar RM540,000 hingga RM7 juta. Memang majoritinya memang kediaman mewah, namun bezanya hartanah persisir di Pulau Pinang secara purata 50% lebih mahal berbanding kawasan lain. Dan masih ada pembeli. Dan setakat pertengahan 2024, 4 menara kondominium Andaman dilaporkan habis terjual dan 90% daripada semua unit tersebut adalah pembeli tempatan. Forest City pula membina terlalu banyak unit mewah serentak tanpa populasi sokongan selain daripada China. Warga China tak beli dan harga untuk warga tempatan beli pun sangat tinggi. Menurut CNA, harga median rumah di Johor adalah RM400 per square feet. Tapi di Forest City ni harga dia RM520 per square feet. Memang taklah orang kita nak beli kan? Nombor 1, infrastruktur. Kejuruteraan projek mesti future proof. Kejuruteraan bukan sekadar cantik tapi tahan bencana. Andaman ini dibina menggunakan teknik penambakan moden termasuk prefabricated vertical drains ataupun PVD untuk mempercepatkan pemendapan tanah liat serta rock bund sebagai benteng pantai. Batu benteng kat sini seberat sehingga 115 kg seunit dan digunakan bagi menyerap tenaga ombak. Dan ketika tsunami 2004 melanda Malaysia, benteng pantai fasa awal projek berhampiran kawasan ini berjaya menahan impak utama. Bangunan pula menggunakan span piles, iaitu cerucuk konkrit bertulang yang dipacu jauh ke dalam lapisan tanah stabil. 2 jambatan menghubungkan Andaman ke Straits Square dan Gurney Bay memastikan integrasi terus dengan jaringan bandar yang sedia ada. So memang terbukti planning bandar ni dah cukup baik. Ini pula berbeza dengan Forest City yang sejak awal bergantung kepada janji infrastruktur masa depan, khususnya pengangkutan awam dari tanah besar. Tapi sambungan tu tak pernah direalisasikan sepenuhnya dan benda ni dah menyebabkan bandar tersebut kekal bergantung kepada kenderaan persendirian dan gagal berkembang secara organik. Forest City gagal bukan kerana idea tetapi kerana skala melampau, lokasi lemah, struktur pembiayaan yang lemah dan terlalu bergantung kepada faktor luar. Andaman Island pula dibina lebih kecil, lebih realistik dan lebih dekat dengan permintaan sebenar. Namun, satu perkara perlu diingat. Projek Mega tidak gagal dalam sehari dan tidak berjaya dalam semalam. Soalannya sekarang, bukan sama ada Andaman akan siap, tetapi sama ada ia akan hidup, didiami dan bernilai untuk jangka panjang. Jawapannya hanya akan ditentukan oleh masa dan kebijaksanaan perancangan hari ini. Daripada kegagalan Forest City ni, kita dah banyak belajar dan telah membina satu projek yang highly likely akan berjaya, Andaman Island. Dan apa akan jadi pada Forest City pada masa depan? Dibiarkan sebagai ghost town ataupun mungkin dibaik pulih?